boleh rujuk lah. Okey. So, okey, Bismillahirrahmanirrahim. Kita start kelas kita hari ini untuk nak nak update website Parus lah. Okey, so insyaAllah kita mulakan. Okey, so first Bismillahirrahmanirrahim. Saya share dulu screen. Okey, Okey. puan nampak screen saya share ni? Sekejap, belum muncul lagi. Nampak dah. Okey, nampak dah. Okey. Nampak dah. So ni website puan dah. Okay, ni website Parus. Okey, lepas tu okey, so sekarang ni macam yang saya tengok yang Puan Ros minta untuk update ialah yang ni lah, saya take note sikit. Okey, sana saya take note. Okay, saya buat note macam ni. So ni antara benda yang nak update. Okey. Okey, first cara nak tukar banner. Okey, cara nak tukar banner. Lepas tu cara nak edit website. So yang ni yang kita nak ubah lah. Tempahan kurung lining RM200. Lepas tu tempahan kurung moden. Yang ni tukar jadi tempahan kebaya kelepek. Jadi 150 harga dia tu. Lepas tu tempahan kurung patching. Yang ni kita tukar dia jadi 180. Lepas tu jubah dan dress harga bermula RM90. Jubah dan dress harga bermula RM90. Lepas tu uh, gambar ni baju kurung, gambar dengan tajuk tak kena. Okey, so yang ni nanti kita adjust lah. Okey, so yang ni pula tempahan kebaya labuh lining tricot bermula 400. Okey, so yang ni tempahan kurung godek lining. Yang ni so kita tukar ayat dia dengan harga. Okey, so yang ni kita tukar jahitan broket tu tukar jadi tekstur broket. Okey, so cara untuk kita nak update ni, first kita update, kita kena apa? Untuk edit ni saya nampak yang kita nak perlu edit ialah satu, kita nak perlu edit dia punya teks, perkataan dia tu. Perkataan dekat yang kita nak ubah tu, so kita ubah teks dulu sebab nak ubah teks ni dia lebih senang. So kita ubah teks dulu. So bila kita dah ubah teks, kedua tu baru kita akan ubah edit dia punya gambar. Gambar lah. Gambar banner ni yang paling senang ni gambar banner lah. Okay, so kita ubah gambar banner dulu. Lepas tu next kita akan buat edit gambar untuk lain-lain. Kalau ada yang lain-lain ada kita nak ubah gambar ke. Yang lain tu kita ubah teks, ubah teks. Ini pun ubah Yang kurung teks. merah. Yang kurung merah. Uh, kurung merah kan. Kurung merah tu dia Hayat ni ya. merah. Ya, Gambar ya. ni, gambar ni Ya. baju kurung. Gambar dengan tajuk tak masuk. Ha, Maknanya hayat ni kita nak tukar dia punya teks. gambar ke gambar Kita tukar tukar teks eh? kita tukar teks gambar baju kurung moden Yang ni betul sutra. dah. Oh, yang ni betul dah cuma tukar teks lah kan. Yang Ya, ni ialah betul. baju kurung Sutra. sutera. Baju sutra Ah, sekali. Baju sutra sutra RM 180. RM180. Okey. So, yang ni tempahan kebaya labuh lining tricot bermula 400 ni. Yang ni kita tukar nama ke Puan? Tukar nama dia. Baju gambar elok dah. Okey, tempahan kebaya labuh lining tricot. Okey, yang ni bermula RM400. Okey, so yang lain tu pun tukar ni lah. Okey, so Tukar saya teks clear ni. dah. Okey, so okey sana. Saya ni ada gambar baru ke Pan? Yang ni kita nak upload yang baru ke? Yang tu Jubah dan upload yang dress ni. baru. Saya ada hantar Ah, dekat saya yang tu. okey, yang ni Pan ada hantar lah. Okey, saya tengok yang ni ada Pan ada hantar saya. Okey, sana. Mana satu sajalah gambar baru kan? Ya, ya. Okey, Pan saya update dulu. So, insyaAllah Puan tengoklah macam mana untuk kita nak tambah, kita nak buat ni, saya akan buat step by step untuk Puan tengok nanti. Okey. Uh, okay, sana. So first, saya akan transfer dulu gambar yang kita nak masuk tu. Yang ni masuk ke kita punya group. Okey, yang ni je gambar yang kita nak update.
Okay, first cara untuk kita nak update tu, okay, first kita pergi ke browser kita lah. Kita pergi ke browser kita, lepas tu kita pergi ke, okay, sana, okay, kita pergi ke browser, lepas tu saat dia tengah loading ya. Okay, currently using this file. Okay, tunggu saat. Okay, ni, saat dia tengah install. Okay, okay, so yang ni, okay, tunggu saat. Hmm. Okay. Okay. Alright. Sana dia tengah apa? Dia duduk tengah loading sat, tengah update sat. Okay. Puan macam mana puan? Lah ni puan tengah banyak tempahan ke puan? Tengah sibuk lah ni. Tak, saya lah ni duduk belajar buat iklan, duduk masuk dalam trade, duduk tengok yang bagi tu tutorial tu nak buat iklan Meta tu. Itulah puan. Puan sebut tu baru saya tengok. Kalau boleh puan, kalau boleh, kalau apa, puan cuba start untuk buat yang meta tu, start hari Hmm? Isnin puan. Hari Senin. Ah, Boleh, Puan cuba boleh. tengok puan tengok tutorial yang kita pernah buat sebelum ni. Lepas Ya. tu puan cuba fokus untuk buat iklan meta start hari Isnin. Maknanya hari ni puan kena start dah lah. Hari ni Ahad. Hari ni Ahad. Ha, Hmm. hari ni Hmm. Ahad. Tapi puan nak set up iklan tu. Nanti Ya. puan set untuk dia start jalan tu. Hari ni 5 hari bulan. Puan bagi dia start jalan 6 hari bulan. Okey. So hari ni puan set up. Lepas tu hari 6 hari bulan tu dia akan start jalan lah. Faham. So puan boleh bagi dia start jalan pukul 4 pagi hari Isnin. Kan Ah. dia ada start date dengan time kan. Mhm. So puan set date 6 hari bulan, time tu pukul 4 pagi. Baik. Schedule dia lah. So sebab puan nak set up tu dia ambil masa sikit, elok puan buat hari ni lah. Hmm. Puan buat hari ni. So jalan hari apa? Maknanya kita akan jalan iklan hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Lepas tu hari Sabtu, insyaAllah hari Sabtu tu kita meeting lagi sekali untuk kita tengok progres hari Sabtu pagi tu ke ataupun malam nanti saya akan beritahu balik lah. Hmm. Baik. InsyaAllah pagi pun boleh juga kot, Sabtu pagi. So maknanya puan try jalan daripada 5 hari tu, sehari tu puan boleh lah. Kalau kata puan nak paling minimum bajet, puan boleh lah try RM30 lah kot. Cuba. Ah, RM30. RM30 sehari. Tapi kalau puan ada bajet lebih, nak bagi lagi cepat dapat result, RM75 lah. Satu hari. Satu hari RM75. Kalau puan ada bajet. Kalau puan rasa puan nak try sikit, RM30 lah. Tapi macam saya kata, kalau RM30 ni dia slow sikit. Sebab iklan dia tu, dia keluar tak berapa ramai sangat orang tu. So kita tak berapa nak boleh dapat data sangat. Tapi kalau RM75 tu, insyaAllah dia lebih cepat sikit lah. Yang tu lah. Tapi bajet dia lebih sikit lah puan. Yelah kan 75 kali dengan 5 hari. Ah, Dah berapa dah puan kan? Kalau hmm. 4 hari 300. So 375 lah lebih kurang. Kalau minggu depan tu saya rasa minggu depan saya ada duit dah. Boleh buat yang 75 tu seminggu. Kalau puan boleh buat macam tu, maknanya dia sehari RM75 tak puan? Betul betul faham. Hari Ah, 75 ambil ah, ambil 5 hari. Okey, kalau gitu puan try lah tengok. So bila dah siap tu nanti, baru kita akan puan bagi tahu, kita check balik berapa banyak message yang puan dapat nanti. Hmm. Kira. Ya, Okey, so baik. yang tu berkenaan iklan yang puan nak kena run esok lah. Okey, so Hmm. untuk yang pagi ni, okey, kita start. So puan fokus balik. So sekarang ni kita nak pergi ke kita punya si panel. So macam biasalah kita kena pergi ke kita punya syarikat hosting provider kita yang kita langgan untuk domain dan hosting kita di Network ni. Lepas Hmm. tu login. 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 So sekarang ni saya tunjuk kat puan memang daripada kosong lah macam mana puan nak update nanti. Ya, So ya. sekarang ni puan masuk ke account ni. So macam saya kata lah sebenarnya boleh juga paling cepat kita pergi ke kita masuk ke si panel tu tapi tak apalah untuk kali ni secepat saya just pergi ke sini.
Lepas tu next bila dah sampai ke sini, next pergi ke servis. Pergi ke servis. Lepas tu uh, dia akan masuk ke sini. Puan just klik je kat sini. Okey, klik ke sini. Lepas tu dia akan masuk ke sini. Lepas masuk ke sini, puan tengok kat belah kiri ni dia ada login to cPanel lah. Okey, kita masuk ke kita punya cPanel. Lepas tu bila dah siap ke cPanel ni, next puan pergi ke file manager kita sebab kita nak ambil kita punya gambar tu balik kan. Okey, file manager. Lepas tu puan pergi ke public HTML ni. Okey, public HTML ni sebab kita punya website semua ada kat sini. Ni nampak puan ada yang jahit cantik yang sebelum ni apa semua kan. So kita nak tengok yang kita punya website ni. So sekarang ni ni public HTML yang ni puan punya website ni dekat sini lah ni. Index. Kod puan dekat index.html dengan dekat images ni. Ya. So, kita nak ubah ni, nanti kita nak kena ubah kat sini dan kita nak kena upload balik tau. So, cara dia ialah kita kena download file ni. So, cara dia right click. Lepas tu kita download. So, dia download ni. Okay, so dia download dan juga gambar. Kita perlukan folder gambar ni juga. So, kita kena right click. Yang ni dia tak boleh download sebab apa dia ada banyak tau dalam ni. Kalau kita double click, dia ada banyak gambar ni dalam ni. So kita kena, apa kita perlu buat, dia tak boleh download. Kita kena right click kat sini. Lepas tu kita kena compresskan dia dulu. Compresskan dia dulu, kita jadikan dia dalam bentuk zip. Okay, lepas tu baru kita compress file. Dia akan compress, baru kita boleh download dia sebab dia dah jadikan dia macam dia zip lah. Semua file tu dia jadikan satu zip. So dalam ni barulah kita boleh right click and then kita download. Download macam tu. Okay, so puan nampak dia download macam tu. So kita tengok dekat kita punya folder download kita. Kita pergi ke komputer kita. Sana folder ni. Okay, ni folder kita ni. Lepas tu kita akan pergi ke download. Okey, lepas tu kita tengoklah ni yang nampak ni yang tadi yang file yang kita buat ni dia ada dua ni dah. So cara yang mudah kita right click ini kita cut dia, kita select lepas tu kita cut. Kita cut ni dan kita pergi ke desktop lah untuk mudah kita nak update tu. Kita nak tengok kan. Okey, so kita buat satu folder baru. Kita buat folder CMR lah masuk ke Puan Mirus. Okey, so kita masukkan file tadi tu. Okey, kita enter. Dia masuk ke Comirus ni. Nampak ni Comirus punya folder ni. Kita paste. Okay, so tadi tu kita dah ambil daripada kita punya hosting tadi tu. Masuk ke kita punya folder Comirus kat komputer kita ni. So sekarang ni yang tadi tu kita dah zip dia. Bila kita dah zip, kita nak unzip dia balik. Kita bagi dia keluar balik. So sekarang ni dia duduk dalam satu group. So kita nak bagi dia keluar balik. Kita kena right click dia. Okay, sana kita ni kita right click. Okay, right click. Okay, lepas tu kita pergi ke open with. Open with. Sorry saya silap. Pergi ke show more option. Show more option. Lepas tu kita nak extract dah. Ni kita nak extract. So dia extract ni barulah dia akan keluar macam ni. Dia akan extract macam ni. Okay, so kita extract dah. Okay, so dia extract macam ni lah. Okay, so bila dia extract macam ni. Okay. Alright, so dia akan keluar macam ni lah. Barulah kita punya folder ni kita boleh tengok. Okay, so ini tutup dulu. Yang ni kita boleh padam lah supaya tak confuse banyak sangat file kan. Kita padam lah. Okay, so yang ni kita refresh balik. Okay, so nampak yang ni dia duduk kat atas. So kalau kita masuk ke images kita ni. Dia banyak sangat. So kita kena ambil ni. Images ni kan. Sebab dia dalam file banyak sangat. Kita kena bawa keluar dia dulu lah. Okay, so kita rename dia. Okay, kita pergi ke sini. Kita right click. Dan kita cut lah. Kita nak bagi dia duduk kat luar. Kita nak bagi dia duduk kat luar. Sebab sekarang ni dia duduk dalam folder. So banyak sangat. Okay, kita paste dia kat sini. Okay, kita paste. So yang tadi tu
Yang ni kita delete dah sebab dia dah kosong lah. Sebab kita dah buat plot dah. Okay, dia ada empty folder. So yang ni kita delete. So yang ni, file ni kita kena buat bagi nama macam tadi balik lah. Bagi dia jadi images lah. Macam tu. So barulah dia tak, dia clean lah. Kita punya folder kita ni clean. Dia kemas lah. Tidak dia banyak sangat berselerok. Semua susah kita nak check kan. Okay, so bila puan tengok, yang ni cara dia. Okay, so puan tengok ni. Yang ni cara untuk kita nak bagi naming lah. Cara kita nak bagi naming untuk kita punya file kita tu. Okay. So cara kita nak bagi naming ni pun tengok dia punya format dia tu. Call me Roche dash fabric fabricate 01. Kalau puan tengok dekat sini view ni. Saya buat dalam bentuk list. Okay. Saya restore lah bagi dia ni kan. Puan tengok dia punya format dia. Semua depan semua ada call me Roche. Ya. Semua ni ada call me Roche. Yang ni tujuan dia untuk SEO. So bila orang type dekat Google, kalau type SEO type call me Roche tu, dia akan keluar lah dekat Google. So kalau perkataan fabric ni pun, insyaAllah kebarangkalian tu masih ada peluang lah untuk kita nak jumpa perkataan fabric. So bila orang jumpa fabric, orang akan jumpa kat call me Roche. Tapi still chances tu saya tak berani nak kata lah. Tapi ada lah. Bila kita ada, yang tu lah tujuan dan keyword. So bila kita nak buat website Puan Ros nak orang jumpa website Puan Ros ni untuk apa? So yang tu lah keyword yang kita akan guna untuk kita punya semua naming lah, naming file kita. Okay, untuk kita punya nama file gambar kita. Okay, so bila kita dah ada ni untuk brocade apa semua ni gambar lah. So sama juga macam lain lah. Yang ni portfolio dan lain-lain. Yang ni logo. Yang ni hero banner. Okay, so sekejap lagi kita nak buat hero banner, kita nak buat headline contohnya kan. Okay. Okay, so saya tengok balik. Okay, so kita tengok balik yang tadi tu. Okay, so kita nak tukar gambar banner, edit website. Okay, so step dia tu. Okay, so step dia macam ni lah. First, sebab yang paling senang untuk kita nak tukar ialah kita nak tukar dia punya, kita paling senang ialah tukar teks dulu. So kita tukar teks dulu. So kita highlight dia dulu lah. Okay, teks ni dulu kita buat satu persatu. So first kita nak ubah dekat tempahan, yang ni tidak tempahan kebaya kan. Ya, ya. Kita nak jadikan dia tempahan kurung lining. Ya. Okay, so kita pergi ke folder kita tadi tu balik. Patah balik ni. Kita pergi ke file yang kita nak ubah ni. Kita pergi right click dah. Right click, lepas tu kita buat open with. Lepas tu kita pergi ke open with. Lepas tu kita buka dengan notepad lah. Okay, notepad. Okay, ni notepad. Ni file website kita lah. So, cara dia untuk kita nak ubah. Okay, so kita pergi balik dekat file ni. Kita double click. Okay, double click. So, dia akan buka kita punya website macam ni lah. Ni website kita. Nampak ni location dekat komputer kita lah. Okay. So, kita nak ubah dulu dekat gambar yang first tu. Saya tengok yang ni dekat tempahan kebaya. Tempahan kebaya dekat sini. Okay, so kita nak ubah sini. So, untuk mudah saya buat bagi side by side macam ni. Yang ni saya minimizekan. Lepas tu ni pun saya minimizekan dulu. Yang ni kita kecilkan. Tak sebelah. So, yang ni kita letak side by side. Macam tu lah. Okay. So, sekarang ni kita nak ubah dari dekat kebaya ni. Dekat kita punya file notepad ni. Kita tekan Ctrl F. Untuk dia nak bagi find lah. Ctrl F itu untuk find. So, kita nak ubah tempahan kurung tradisional ni. Kan kita nak ubah teks ni. Kita pergi dekat find ni. Kita paste. Lepas tu kita enter. So, dia akan cari dekat mana yang kita nak ubah. Nampak ni? Tempahan kurung tradisional. So, kita enter lagi sekali. Kita nak tengok. Nampak dia ada banyak. So, untuk nak pastikan dekat mana kita nak ubah tu. Kita tekan banyak kali. Supaya dia tunjuk kat mana kita nak ubah. So, dekat mana yang kita nak ubah tu. Dekat situlah kita kena tukar. Okay, yang ni kita jadikan dia kebaya kan. Yang tadi. Okay. Yang mula-mula Okay, so tempahan kurung tradisional ni. Kita ubah dia. Okay, saat yang ni kita enter sekali. Yang ni dengan yang ni. So, alternate ni.
kita boleh tukar dekat sini jadi tempahan kurung. Tempahan kurung ni kita tukar jadi tempahan kebaya. So kita padam ni jadi kebaya. Corak bunga elegan komirus. Yang ni betul lah puan kan? Yang ni tak apalah Betul. kan? Betul. Betul. Itu bunga lah. Okey. So tempahan kebaya ni, okey kita tukar dah. Lepas tu kita tukar juga lagi sekali dekat bahagian tadi tu yang kita nak ubah ni. Tempahan kurung tradisional kan? Mm-mm. So kita nak ubah, kita paste kat sini. Okey, so dah betul dah kan? Okey, so yang ni kita betulkan lagi lah apa yang kita kena kurung tradisional. Kita buat ni kebaya tradisional lah kan? Dia bukan kurung kan? Yang Kebaya tradisional kapan? yang mana satu? Segambar mana? Jadi nampak ayat ni, nampak ni. Oh, yang Ni ni. ayat dia betul. Ah, ini kurung tradisional. Betul, ayat dia betul. Kurung tradisional betul dah. Ah, tajuk dia, Okey, so tajuk dia, tajuk dia tajuk apa ni? tempahan kebaya. Tajuk dia tempahan kurung patching. Oh, yang ni tempahan kurung patching. Tajuk dia. Okey, okey. So kita tukar macam tu lah. Puan faham lagi? Faham, faham. Tadi kena tempahan kurung tradisional kan. So kita Ah, tukar kepada tempahan tempahan kurung kurung patching. patching. Okey. Ah, So kita kena ubah jugalah dekat tempat yang lain yang kita nak ubah tu. oh, Contohnya macam dekat bahagian yang tadi tu kan, tempahan kebaya ni, saya tersilap tu, saya hmm? tulis jadi tempahan kurung patching. Okay, so bila kita dah ubah ni, kita kita save lah file, lepas tu save as lah. Kalau nak mudah, kita boleh tekan Ctrl S lah. So, tekan Ctrl S. So, bila tekan Ctrl S ni, kita pergi kat kita punya website ni tadi tu, kita refresh, reload. Nampak? Bila dia reload, nampak dia dah ubah dah. Tempahan kurung Betul. patching. Ya, Kan? So, puan nak ubah apa? Harga. harga. Harga ni dia jadi berapa kan? Had tu saya hantar kat saya 18. Okey, kita tengok Okey, so yang ni 200. So, Yang ni yang puan nak gambar bagi, lain pula. Yang ni gambar lain. oh, yang ni gambar lain. Oh, yang ni Ya, dekat sini. ya, Jadi tu yang saya tempahan kebaya pening. ni. Oh, Ah, okey, okey, okey. Okey, okey, okey. Saya tersilap. Okey, okey, tak apa. Maknanya yang sini yang kita kena tukar. Okey, ya, Sarah. Tak apa. Okay, so saya just pergi balik dekat tadi tu. Kalau tersilap, kita just Ctrl Z je lah. Ctrl Z. Bagi balik macam Ctrl Z ni dia akan bagi macam dia ulang balik dah. Dia redo lah. Undur, Ctrl S. undur. Dia Undur, undur. undur lah. Undur kan. So saya patah balik. Saya tersilap tadi saya pergi kat balik kat tempahan kebaya ni lah. Ya, Okay, so tempahan kebaya ni saya pergi Ctrl F. Lepas tu saya paste tempahan kebaya, dia akan tunjuk lah kat mana. Ada dua ni. So tempahan kebaya ni yang kita nak tukar ni bagi jadi apa Puan? jadi Tempahan kebaya ni betul dah. tak betul. Tempahan kurung Ah, lining. okey, tempahan kurung lining. Okey, so kita pergi kat sini tempahan kurung lining. Okey, kita delete. Okey, so kita betulkan tempahan kurung lining. Lepas tu kita highlight dah. Lepas tu kita pergi kat tempat yang tadi yang kita nak ubah kat tempahan kebaya tu kan. Okey, so kita Ah, betulkan juga kat sini lah tempahan kurung lining lah. Kurung Okey, lining so harga dia. lepas tu yang ni kebaya custom, nampak dia ada perkataan yang tak betul lagi, kita kena check. Yang ni dia kebaya custom kan, kita nak kena Betul. jadikan dia kurung lining lah kan. Ya, betul. Betul. So kita copy kebaya kebaya kurung lining custom. Dipadankan dengan kain batik atau songket sempurna untuk majlis formal. Betul ke Puan? Boleh. Boleh. Boleh kan? Okey. Boleh. So Harga dekat tu sini kita tengok lagi dari 350. So harga ah, ni kita nak tukar jadi tukar 200 200. mula. Okey, 200 kan? Okey, Ya, bermula kan? Okey, so kita ya, tak sini. Bermula dari 200. Okey, ya, so betul. bila kita dah siap ni, kita pergi ke control, kita pergi save lah. Okey, control S. So, kita pergi balik ke tadi tu, refresh. Okay. Nampak? Dia dah tukar lah. Kurung lining custom dibandingkan okey, betul. Betul, Kan? deskripsi ni betul. Okey, betul dah Betul. Puan kan? Okey, Betul. so bila dah betul ni, so kita tengok lah. Okey, satu kita dah betul dah. Okey, satu kita dah betul dah. Okey, ni dah betul dah satu. So, kita tengok pula next. Tempahan kurung moden. Ni Okey, tajuk so dia. kita balik. Tajuk tak tahu. Okey, so kita pergi balik kat tempahan kurung moden. Tempahan kurung moden. Okey, so kita nak jadikan dia Tempahan kurung uh, kebaya ke, klepek. Okey, so kita copy ni.
Kita pergi ke sini. Kita macam biasa balik lah. Kita Ctrl F untuk dia bagi keluar macam ni. Okey. Ctrl V. Lepas tu dia akan keluar macam ni lah. Tempahan kurung moden. Okay, kita enter. So dia akan tunjuk lah. Kita tekan banyak kali. Tengok. Yang ni dia ada banyak sikit ni. Dia ada 1, 2, 3. Dia ada 3 tempat yang nak kena ubah. Betul. Okay, so apa yang kita nak buat? Sekarang ni kita boleh juga Ustaz. Yang ni saya pun baru teringat. So saya nak test. Kita klik kat tepi ni. More option. More option. Oh, dia tak ada. Okay, match case ni tak ada. Okay. So yang ni saya duk ingat dia boleh replace. So yang ni dia tak boleh replace. So kita kena buat satu persatu lah. Okay, so tak apa. So yang ni daripada tempahan kurung moden. Kita tengok daripada atas dulu yang dekat sini. Kita tukar dia jadi tempat apa? Jadi tempahan kebaya kelepek. Kelepek. Okay, Ctrl C. Lepas tu pergi ke tadi tu. Okay, yang ni kita ubah dia. Tempahan kurung moden. Kita jadikan dia tempahan kebaya kelepek. Okay. Tempahan kebaya kelepek. Okay, so kita tengok lagi satu kat mana kita nak ubah. Kat sini pula. So yang ni pun kita tukar juga bagi dia tempahan kebaya kelepek. Okay, so kita tengok lagi kat mana lagi. Kita enter lagi. Tempahan kurung moden. So yang ni pun kita tukar lagi. Tempahan kurung moden. Tukar jadi tempahan Baik, kebaya baik. kelepek. So kita tengok ayat dia betul tak? Rekaan kurung temporary dengan potongan moden yang menonjol keanggunan dan kesiasaan. Betul tak, Puan? Tu kurung tak betul tu kebaya. Rekaan kebaya. Sebab ada kebaya. Okay, so Ha. sekarang ini kita tukar sini jadi Kebaya. kebaya. Ya. Kebaya Contemporary contemporary betul betul. ya? Betul. Betul kan? Okay, Betul. so semua dah betul dah. So next kita nak check harga lah. Harga dia bermula dari 150. bermula dari 150. 150. Okay, so Ya. kita tengok kat sini. Ni dia punya ni dekat sini lah. Tu. Okay, Betul. so kita kena ubah kat sini. Jadi bermula dari 150. 150. Okay, so bila dah siap semua, Ctrl S untuk save lah. So bila kita Ctrl S tu dia akan ubah lah. Nampak? Baru betul tempahan kebaya kelepek bermula dari 150 dan sebagainya lah. Ah, Okay, so dua dah siap dah. Okay, dua dah siap. So kita tengok yang ketiga pula. Tempahan kurung patching. Okay, so kita tengok pula yang ni. Jadi ya. ada tempahan kurung Packing. patching. Okay, so yang ni yang kita nak ubah tu ialah dekat tempahan kurung tradisional. Okay, kita nak ubah yang ni. So yang ni lah. Yang ni kita nak ubah kepada yang ni. Ctrl S dulu. Kita nak cari dia dulu. Kita pergi ke sini. Kita Ctrl F untuk find. Lepas tu V. Lepas tu kita search. Nampak dia ubah ke sini lah. Lepas tu kita enter lagi tengok kat mana. So ada dua tempat yang kita nak tukar. So kita pergi ke balik yang tadi tu. Kita ambil tempahan kurung patching. So kita pergi yang nak ubah tu. Kat sini. Kita highlight. Lepas tu kita paste. Lepas tu kita cari lagi kat mana yang nak ubah tu. Enter. Tempahan kurung tradisional. Yang ni pun kita ubah. Paste. Lepas tu kita tengok ayat dia betul tak? Yang ni kurung tradisional. So dia punya tu tempahan kurung patching. So yang ni kita tukar jadi kurung patching lah. Ya, betul. Kurung patching. Nampak tak? So kita nak kena tengok kat mana yang kita nak tukar tu. Bila dah siap. And then kita tengok harga pula. Harga dia 18. berapa, Puan? 18. Okay. Okay, kita buat bermula dari bermula dari 18. Okey, tak kita ubah ni. 180. So Ctrl S. Okey, save lah. Bila kita dah save tu, kita refresh balik. So dah betul dah. Tempahan kurung patching bermula dari 180. Betul. Okey, so kita so kita dah adjust yang tu. Next kita tengok pula yang lain. Okey.
Jubah dan dress harga bermula dari RM90. Tapi yang ni kita tak ada lagi kan? Betul. Yang ni kita tak ada lagi. So yang ni kita nak kena, yang ni dia dia kita kena buat lain lah. Okay, yang ni kita tunggu saat. Hmm? Okay, yang ni kita tengok dulu yang kita boleh ubah yang senang dulu lah. So Ya, yang ni ya. saya copy dulu. Ctrl X, yang ni kita kita buat next dulu lah. Kita letak yang kat last dulu. Okay. Okay, so next kita nak buat ni lah. Yang baju tempahan jubah dan alteration ni, kita nak ubah dia. Gambar ni baju kurung, gambar dan tajuk tak sesuai. So apa tajuk dia Puan? Baju Tajuk dia kurung sutera. kurung moden sutra. Kurung modern sutera. Sutra Okay, krip. kurung, apa dia? Sutra Krip. 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 Macam mana eja, C-R-E-P-E. eja? C-R-E-P-E. CR, Sutra krip. CREP, P-E. P-E. CREPE. Okay. So yang ni ah, tempahan juga kan? Ya, semua Tempahan tempahan. lah. Okey. Tempahan kurung modern sutra crepe ni kita copy ya. Lepas tu kita paste sini. Okey, kita tang mana yang kita nak ubah tu kita ambil ni dulu. Lepas tu control. Lepas tu kita paste kat sini untuk dia cari. Okey, so kat sini lah. Ada dua yang kita nak ubah. Okey, so bila ada dua tu kita pergi ke yang first. And then kita ambil ayat yang betul. Yang ni. Dan kita ubah kat tempat dia tu. Okey. Paste. Lepas tu dan juga kat tempat lagi satu tu. Okey. Okey. Paste. Okey. So yang ni kita ubah juga. Paste. Okey. Kurung modern sutra crepe. Kita ubah ayat dah. Okey. Bila dah siap. Ctrl S. Lepas tu kita pergi ke sini. Kita reload. So dia akan ubah macam ni lah. Mana kurung tu krip yang orang gaya juga dia. Okey, betul. Harga betul. Harga betul dah. Ya. Okey, harga betul dah. Okey, so yang ni macam tadi dah. Kalau kita nak ubah, kata kita nak buat bermula dari contohnya kan. So kita Betul. tambah lah. Kita Ctrl S dan kita ni lah. So dia akan ubah lah. Dia ubah bermula dari ni kan. Okey, saya tengok bermula dari okey. Okey. So saya nak tengok saat saya nak tengok macam yang ni kan kita nak bagi standard sikit lah kot. Dari ni kita buat ni kan. Saya Ya. cari tengok. Dari ni pun kita type bermula dari. Okay, so dekat ubah bermula dari. Kita tengok ada lagi tak? Ah, bermula dari. Okay, turun. Bermula dari. Ctrl S. Enter. 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 Okey, so bila kita dah ubah dah semua, okey, semua dia akan jadi bermula dari lah, baru betul. So bila dah siap tu, next kita tengok apa pula yang kita nak ubah. Yang ni 180. Oh, yang ni 200 ke 180 kan? 200 ke? 200 eh? Betul. Okey. Yang saya tulis tu betul lah. Okey, betul lah. Okey, okay, tak apa. Okey, Dia so boleh 200 next, boleh. 200 boleh lah. Okey, so Boleh. next kita nak tengok yang ni pula lah. Yang ni tempahan kebaya labuh lining tricot. So kita nak ubah yang ni lah kan. Okey, so kita tengok pula tempahan ibu pengantin ni. Kita control. Kita pergi ke sini. Lepas tu kita paste untuk nak cari kat mana yang kita nak ubah tu. Okey, so ada 3. Oh, okey. 1, 2, 3. 1, 4. So kita ubahlah kat mana saja yang ada. Okey, so kita ubah kat sini. Kita ambil ayat yang betul. Copy. Kita ubah tempahan ibu pengantin kepada macam tu. Lepas tu kita cari lagi kat mana lagi. Yang ni pun kita ubah. Ctrl V. Lepas tu kita cari lagi. Puan dapat dah kan? Dia punya cara puan kan? Dapat, dapat. Seronok tengok. Senang je puan kan? Kita
Cuma benda ni kita nak kena tengok satu persatu lah. Ya, mula-mula dia susah sikit lah. Okey. Tapi bila dapat cara dah tu, konsep dia sama je lah. Dia semua pun sama je. Okey, so kita tengok. So dia tak ada dah. Bila kita enter tak ada dah. Maknanya semua kita dah ubah lah. So kita Ctrl S. Ctrl S, reload. Tengok dia dah ubah lah. Okey, tempahan kebaya ni baru betul. So kita tengok harga dia pula. Uh, Harga dia berapa, Pan? Bermula 400. Okey, so yang ni kita paste, enter. Okey, so kita tengok, okey, kita tengok harga dia. Okey, harga, okey, bermula daripada 400. Ya, Okey, 400. Okey, so Ctrl S. Ctrl S, lepas tu kita refresh. refresh lah. Okey, so dah siap dah. So kita tengok next. Next, untuk yang ni pula, tempahan. Okey, so kita nak ubah daripada tempahan dress custom, tempahan Kurung dress godek custom. custom. Okey, kita nak tukar kepada tempahan kurung godek Lining lining, harga 200 bermula. 200. Okey, bermula 200. Okey. So, first kita cari ayat yang kita nak tukar. Kita pergi balik ke notepad kita. Ctrl F. Lepas tu pergi ke sini. Paste. Cari lah. Satu, dua. Ada dua tempat nak kena tukar. So, kita ambil ayat yang betul. Tempahan kurung godek lining. Lepas tu kita pergi ke sini. Kita ubah. Paste. Okay, lepas tu kita cari lagi kat mana yang nak tukar tu. Tempahan dress custom ni kita tukar juga. Paste. Okay, lepas itu kita tengok ayat dah. Dress eksklusif. Boleh ke? Ke ataupun Tak kena boleh. tukar, Puan? Tukar. Kurung eksklusif. Okay, so paste. Paste, padam tempahan. Kita buat kurung godek lining eksklusif. Macam tu Betul. kan? Betul. Okay. So, yang ni harga dia bermula dari 200. okay, 200. So, kita ubah ni ya. 200. So, Ctrl S, save. Lepas tu kita refresh. Refresh lah. Okay, so kita tengok tempahan dress. So, kita dah ubah dah tadi. Jadi, okay. Tempahan kurung godek. Okay, so ni dah betul dah lah. Betul dah. Kurung godek. Okay, so yang ni dah betul dah. So, bila dah betul, kita tengok pula next. Okay, next. Yang ni pula, jahitan broket tu tukar jadi tekstur broket. So, kita nak tengok jahitan broket jadi tekstur. Dia broket apa Puan? BROCAD ke BROKET? Dia kalau yang se-eja tu betul dah bahasa Inggeris, se-eja tu bahasa Melayu. Oh, so kita nak guna bahasa Inggeris lah. Bahasa Inggeris Inggeris lah. CAD no. Ya. Dia nampak apa premium si kan. Ya. Okay, so kita pergi ni. Kita sama juga macam tadi. Kita pergi find. Lepas tu kita paste saja. Lepas tu kita search lah. Okay, so dia ada ni. Satu. Dua. Ada dua. Okay, so kita nak kena tukar kat sini. Kita pergi ke yang kita nak tukar tu. Kita tukar pada tekstur broket. Okay, lepas tu kita pergi ke sini. Okay. Ya, lepas tu enter. Dan ni kita tukar pada jahitan broket premium. Paste. Okay, so yang ni kita cari lagi satu. Kat mana nak ubah. Jahitan broket. Jadi, tekstur broket. Betul kan? Betul. Tekstur broket kan. Okay, so bila dah siap tu macam biasalah. Ctrl S. Lepas tu kita tengok bahagian yang kita nak tukar tu. Dia dekat broket ni dekat sini lah. Okay, mana? Kita refresh. Okay, refresh. Ni tekstur broket kat sini. Betul. Okay, semua ni dah siap dah. Semua ni dah betul dah. Okay, cuma so dah siap dah semua. So saya nampak macam satu, macam contoh lah kita nak edit kan. Macam kita nampak macam gambar ni ada setengah tu dia tak boleh nak zoom in lah. Yang ni dia boleh zoom in.
Ini dah Okey. okey dah. Yang ni boleh dah. Yang ni kalau kita nak contoh kita nak bagi semua ada zoom in, kita boleh take note dulu. Kita bagi tahu lah. Kita bagi tahu dekat sini kita take note. Uh, Semua gambar boleh zoom zoom in, zoom in lah ataupun enlarge. So kita buat macam tu dulu, kita take note dulu. Okay, so edit gambar, so kita dah edit text, semua dah siap dan lepas tu sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak edit gambar. Nak edit gambar, cara untuk kita nak edit gambar, kita pergi ke gambar ni, contoh gambar virus ni. Hmm. So kita tengok dia punya kita nak tukar gambar ni, kita boleh pilih right click, lepas tu inspect. Lepas tu kita inspect, lepas tu kita pergi ke sini. Inspect ni tujuannya untuk kita nak tahu apa bahagian yang kita nak tukar dan apa nama dia. So dia akan highlight lah. So kita nak ubah contohnya gambar ni. So kita klik. So dia akan keluar macam ni lah. Kat bahagian yang nak ni nampak dia highlight. Dia highlight sini kan. So nampak Ha. tak? Image source dia, images, Colmiros Hero Main Banner. So yang ni kita Hmm. punya nama file kita lah. Ya. Nampak? Yang ni kan. So kita nak kena tukar kat sini lah. So nampak dia punya nama tu kat situ. Kalau kita klik dekat kita punya ni, control file ni. Okay, so dia akan highlight dekat sini lah. So yang ni nama gambar kita. So kita pergi ke sini. Lepas tu kita pergi ke images kita balik. Kalau kita tengok balik, nama file tadi tu Colmiros Hero Main Main. Banner. So kita tengok kat mana Colmiros Hero Main Banner tu. Ataupun kita boleh klik kat sini lah. Kita boleh klik. Kita nak cari kan Colmiros Hero Main Banner.png. So kita pergi ke sini dan kita paste. Enter. So dia akan cari lah. Ada tak? Kalau tak ada tu kita tengoklah cara manual. Hero Main Banner. Hero Main Banner. Yang ni lah. Hmm. So yang ni lah. Mungkin sebab kita top PNG ke. Tak boleh jumpa sangat. Kita tengok ni. Banner. Enter. Nampak dia highlight lah. Okay, so Hmm. yang ni sekarang ni, yang ni gambar banner kita. Kalau kita nak tukar banner. Okay, sekarang. Okay. Okay, so desktop. PMR. Lepas tu images. Lepas tu hero main banner ni. So kita contohlah Puan Ros nak buat gambar banner lain kan. Hmm. Okay, so kita buat lah macam guna AI. Contoh kita nak buat satu gambar baru lah kata kan. Okay, Okay. kita pergi ke Okay. sini. Klik sini. Lepas tu pergi ke kita punya AI ni tengok. Hmm. Okay, so saya nak buat new chat lah. Okay, new chat. Okay, so kita upload gambar lain. Contohnya contoh saya buat kan. Okay. Saya pergi ke download. Download. Oh, gambar yang tadi tu, gambar yang Puan bagi lah. Contohnya gambar ni kita download. Okay, so dia akan keluar ke sini. Okay, so yang ni kita kena bagi nama yang kita Hmm. nak buat lah. Contohnya yang ni Komiros gambar gambar baru lah. Sebab saya tak pasti lagi lah nak buat macam mana. Okay, so contohnya sekarang ni saya ambil gambar banner tadi. Okay, so kita pergi ke desktop, lepas tu kita pergi ke CMR, images, lepas tu kita pergi ke banner, yang gambar tadi yang banner tu kita nak cari banner. Ni Call Miro Zero banner. So kita klik sini, and then kita kata kita nak tukar bagi jadi untuk produk lain pula lah. Kita contoh kita nak buat untuk yang tadi tu kita download, pergi ke gambar ni kan. So kita just bagi arahan biasa je lah. Kalau ada prompt yang lagi bagus, lagi better lah. Yang ni untuk demo saya just pakai prompt yang biasa lah. Saya kata bantu buatkan hero banner versi 2 guna dari contoh hero banner diberikan dengan gambar baru diberikan. Contohnya kan. Okay, so sekarang kita tengok dia macam ni lah. Bila kita nak bagi nama file gambar kita, macam gambar kita ni,
contoh kan, sebab dia AI ni kadang dia daripada yang apa kita tulis ni tau. Dia baca daripada nama file kita. So macam yang ni dia gambar baju kurung apa kan? Yang ni dress. Dress. Okay, so kita buat gambar dress lah. Dress supaya dia ada nama Hmm. untuk SEO kan. So kita kata gambar dress. So macam tu lah. So bila kita upload tu, barulah kita upload gambar yang baru tu. So dia akan buat ayat yang sesuai ke gambar yang sesuai lah kot kan. So kita pergi sini. Okay, dress, open, gambar baru. Bantu buatkan hero banner versi 2 guna dari contoh hero banner diberikan dengan gambar baru yang diberikan. Ayat saya lah. Dia faham lah. So dia akan buat yang ni untuk nak masuk ke website lah kan. Kita bagi dia suruh dia generate. Okay, so dia akan generate yang baru. Okay, kita tunggu set dia generate yang baru. Okay. 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 So tunggu dia loading saat. Saya nak tanya, Okay. untuk kita update website ni berapa lama? Setahun sekali ke, 6 bulan sekali ke, macam mana? Update website ni dia bergantung kepada produk kita. Kalau kata produk kita terlalu banyak berubah, kerap kena berubah lah. Hmm. Tapi kalau kita punya website kita tu, kita guna format yang sama kan. Macam Quarus guna untuk baju, servis. Quarus dah guna satu konsep apa format yang sama je kan. Mhm. Lepas tu dia boleh, um, kita tak ubah sangat lah. Kita tak payah ubah selalu sangat lah. Kalau kita ubah pun Ah, nanti kita dekat-dekat nak raya ni kita berkoleksi baju raya sajalah kan? Kalau kita nak Hmm. tambah baju raya, kita kena barulah kita ubah lah. Okay, so dia Ah. ni dia jadi macam ada gambar kembar Farus pula kan. Oh, cantik So eh? nanti ya, okay. So Cantik. sebab kita tak mau ada perkataan, so kita bagi tahu lah kan. Kita just edit. Kita Ha. bagi tahu dia bantu uh, bantu uh, bantu remove lah, remove text. Uh, Tinggal gambar sahaja sebab akan digunakan di website lah. So kita beritahu tu. So enter. So dia akan ni dia buat yang baru. So Puan, sementara saya ingat, tapi itulah Puan, nanti untuk Facebook, bila sebelum Puan nak run ads tu, Puan Hmm? kena ingat untuk nak set up Puan punya Facebook page lah. Puan ingat tak Facebook page Puan tu? Saya dah set up rasa, cuma saya tak Ah, tak bubuh apa-apa lagi lah. okay. So nanti Puan ubah dekat banner dia. Contohnya lah, Puan boleh masukkan gambar ni lah contoh. Hmm? Contoh lah, ataupun gambar yang lagi sesuai lah kan. Untuk Facebook page lah kan. Mhm. Facebook page Puan kena ubah gambar banner ni. Dan juga gambar profile. Tukar kepada logo CMR. Supaya page kita tu nampak profesional. Barulah orang masuk ke page kita tu, dia punya chances untuk dia nak beli tu lagi tinggi lah kan. Hmm. So kita kata jadikan banner di gambar di atas sesuai untuk FB banner contohnya kan. So minta dia buat semua lah. Okay, so yang ni kita download gambar ni. Lepas tu kita pergi ke dia download dah tadi tu yang dekat sini. So saya cut yang ni. Lepas tu saya pergi ke balik yang ke file tadi. Kita pergi ke CMR. Okay, kita pergi ke images. Lepas tu kita paste ke dalam folder image kita tadi tu. Okay, bila kita dah paste, kita kena make sure nama dia tu betul. So kita kena pergi ke hero banner lah. Tadi tu hero banner kita tu. Tak, hero banner. So yang ni lah, yang ni nama hero banner kan. Okay, yang tadinya tu kita kena tukar bagi dia jadi berbeza. Kalau tidak dia sama file tu dia tak tahu nak baca yang mana satu hero banner. So kita tukar dia bagi jadi number 2. Kita letak number 2 belakang ni lah. Hmm. So yang ni kita just copy je. Kita copy yang nama betul tu.
dan kita namakan dekat yang gambar baru yang kita masukkan tadi tu. Barulah dia akan apa baca yang Baru. tadi tu lah, yang baru tu. So bila kita dah ada tu, barulah kita pergi ke kita punya gambar tadi tu yang dekat sini. Kita pergi ke kita punya ni kan. Kita tengok Hmm. ni kita refresh. Refresh. Oh, dia tak tukar lagi. Sebab apa? Sebab kita tak tukar ni lagi. Kita kena save dulu, Ctrl S, save dulu. Jadi dia .png. Kita check balik Oh, yang tadi tu file dia betul tak .png. Kita check balik. tak ada PNG. Ah, yang ni dia .png, yang ni betul dah. Yang ni betul dah. So, Comirus Hero Banner, yang ni, okay, so yang ni kita refresh lagi sekali tengok. Okay, sana. Okey, kita minimizekan dulu. Comirus main banner ni betul dah. So, yang ni kita usah buka file kita. So, Comirus Hero Banner image source hero banner.png. Okay, so yang ni kita tengok sat betul ke? Dia komputer tak akan salah. Yang salah mungkin kita lah. So kita tengok mungkin kita tersilap buat nama kot. So kita tengok balik. Kita tengok banner kita tadi tu besar tak? Okay, kita tengok gambar banner kita. Oh yang ni Comirus Hero Banner 2. Betul dah. Yang ni so kita copy. Kita pergi ke kita punya ni. Okay, so kita zoom ni, kita paste, cari tengok. Okay, so yang ni images Comirus Hero Banner PNG betul. So yang ni pun betul dah. Okay, so kalau semua dah betul, kita check lagi sekali tu, kita pick up file yang betul. Pergi ke desktop, pergi ke CMR, lepas tu kita open index. Okay. Okay, so nampak tak gambar ni dah ada tukar dah. Gambar ni betul lah. Cumanya Ha. dia apa? Dia dia apa dia terpotong gambar ni. Jadi macam kurang menarik lah. Tu je lah. Terpotong. Terpotong kan. So kita macam yang ni kita nak kena adjust gambar lah. Hmm. Maknanya gambar ni kita kena bagi tahu ke kiri sikit lah kan. Hmm. Buat gambar 60 darjah ke ah, ni. gambar model di atas ah, ke tengah sikit contohnya kan. Hmm. Sebab dia macam tu kan, kita try bagi dia tengah sikit. Okay, so dia akan cuba buat. Okay, oh, okay. Oh, okay, so kita tunggu dia loading dulu. Okay. Okay. Okay, so dia duduk tengah sikit kan. So baru Dia kita tengah sikit. download dan kita ambil kita pergi ke kita punya file tadi tu. Yang ni download, ambil gambar yang ubah tadi tu, Ctrl X, pergi ke Comiro punya folder, images. Lepas tu kita paste kat sini. And then yang gambar yang tadi tu yang tu kita ambil nama dia dulu. Kita cut dulu. Okay, yang ni kita padam lah sebab dia tak Padam. selesai kan. Kita Dia keliru. so kita so kita masukkan kat sini dan enter. Lepas tu kita refresh. Okay, lepas tu kita tengok balik lah yang tadi tu. So dekat sini kan. So kita reload. So dia nampak baru betul lah. Tu elok dah. Elok kan. Okay, so kita tengok semua dah betul dah lah. Okay, so yang ni lah. So yang ni dia punya hasil dia. So, okay, dah lah. So puan dah tengok dah lah macam mana untuk kita nak ubah edit gambar banner. So yang ni pun dah selesai. So macam mana kita nak edit gambar lain-lain pula kan. So macam contohnya macam yang puan nak masuk tadi tu gambar yang last sekali. Dress. Gambar dress ni. Okay, jubah dan dress. Bantu buat. Jadi sebab kita nak kena bagi tahu AI untuk buat kan. Kita bagi tahu apa yang dah ni kan. Kita bagi tahu bantu buat description. And then jadi harga bermula
ber, ber apa bermula bermula dari RM 90. Okey, 90. bermula dari 90. Okey, so yang ni kita nak minta AI buat. So kita kena cara dia ialah okey, yang ni sebab kita nak kena ubah semua dah. Yang ni sebab kita nak bila kita nak update, nak tambah produk tu, dia memang uh, dia jadi apa? Dia nak kena ubah sikit lah. Okey, so yang tu kita nak kena ubah dah, kita kena pergi ke yang ni untuk kita nak guna untuk coding yang bagus ialah kita guna Z.ai. Z.ai. So cara dia ialah saya akan ambil semua coding ni, control all. Okey, kita control all semua ni. Okey, kita sampai semua, kita control. Lepas tu kita copy. Lepas tu kita pergi ke kita punya Z.ai ni. Lepas tu kita bagi tahu lah. Okey, first kita nak minta bantu tambah. Macam tadi tu kita nak tambah dekat bahagian mana puan? Kita nak tambah uh, dekat sini kan. Tambah. Okay. Okey, di bahagian hello puan, puan duk ada ke puan? Baik. Di bahagian ni tempahan sesi bantu tambah produk. Okey. Puan, terkeluar puan. Hello puan. Hello puan. Okey, puan dengar puan? Okey, saya tak dengar puan. Line tak Saya, okey, puan okey puan? saya Okey. tengok dia masuk balik dah, sir. Okey. So cara dia next kita nak tambah bahagian lah sebab kita nak tambah lagi satu produk kan. So kita nak tambah lagi satu produk tu, kita nak kena ubah dia punya whole layout. Kita kena ubah keseluruhan website lah. Mana kita nak kena pergi ke sini, saya akan buat contohnya kita pergi ke Word lah ni, Microsoft Word kita ni. Kita buat nota dulu apa yang kita nak ubah. Contohnya tambahan perubahan website. Satu di bahagian tempahan eksklusif ni kan, saya copy lah, saya pergi ke sini. Saya copy bahagian yang saya nak ubah ni dan saya masuk ke sini. Okey, lepas tu saya bagi tahu lah. Bantu tambah produk jubah dan dress, bantu buat description dan bermula dari RM90. So next, saya nak buat lagi ialah saya nak tambah lagi ialah uh, saya nak tambah ni. Okey, Itu saya nak tambah semua. Macam setambah mana? ayat, setambah ayat saja alteration bermula 10. Okey, sana. Okey. Sa apa macam mana pun? Ah, Alteration. alteration bermula 10. Tak payah gambar Uh, lah. oh, mana tambahan lagi ke? Tag saja. Oh, tambahan lagi, you know. Okey, Ha, so tak apa, bantu tambah produk. Biasanya kita kena masuk gambar lah. Tak apa, nanti kita buat oh, gambar lah. So kalau maknanya, tak ada gambar tak perlu rasa. Sebab nanti kalau orang tanya kita jawab kat WhatsApp je.
Jawab WhatsApp kan. So kita tak payah Mm-mm. masuk lagi apa kan. Okey. Masuk So lah. saya remove dulu. Okey. So semua gambar boleh zoom. So yang ni yang kedua kita nak minta dia tambah ni. Okey, kedua macam Mhm. ni. Okey. Lepas tu contohnya kan. Saya nak tunjuk lagi tu macam sekarang ni website Parus. Contohlah kan. Macam sekarang ni uh, cantik lah kan. Semua dah okey. Cumanya kita nak buat dia bagi jadi dalam bentuk banyak page. So bila dia Ah, banyak page, orang senang sikit orang pergi ke satu-satu page kan. Okey, betul. so apa yang kita boleh buat? Kita bagi tahu lagi satu arahan lagi apa yang kita nak suruh AI ni bantu buat apa. So kita bagi tahu bantu buat website ini jadi multiple page. Kita nak bagi dia jadi multiple page lah. So bantu buat website ni jadi multiple page. So dia akan buat jadi setiap page. Lepas tu buat uh, ban- bantu buat setiap page dengan layout dan copywriting yang sesuai lah. Okay, so kita beritahu macam tu. Lepas tu lagi satu kita nak pastikan dia tak ubah sangat banyak lah kan. Kita nak Mm-mm. keempat ni kita beritahu pastikan design, konten dan maklumat sedia ada. Konten, maklumat, uh, phone, okay, uh, WhatsApp, phone dan semualah sedia yang sedia ada kekal 100% sama lah sebab kita tak mau dia ubah dah warna ke apa kan. Tak mau, tak mau. So pastikan kita bagi tahu lah branding, color, Font, semua. Font, semua. teks, font semualah. Fonts, design, semua tu kekal 100% Kekal. sama. So bila kita dah siap semua ni, okay, so macam biasalah, saya pernah tunjuk kat Puan lah, kalau kita nak bagi kita punya hasil tu better, kita boleh guna kita punya AI punya rule ni lah. So kita guna um, macam apa kita punya ni lah. Okay, so yang ni kalau yang ni banyak sikit proses tapi tak apa Sat. Kita just test dulu. Kita tak perlu kita test saja dulu. Kita bagi yang ni tambah perubahan di website. Lepas tu kita pergi ke kita punya z.ai ni. Okay, so kita paste lah. Okay. Kita paste yang kita nak ubah tu. Lepas tu dekat bawah tu, bawah sekali tu kita bagi tahu lah. Ini ialah coding HTML website sekarang. So nanti dia ubah lah kan. Kita ambil yang tadi tu, kita pergi ke kita punya file, kita pergi CMR. Lepas tu kita right click. Lepas tu kita pergi ke Open with ni. Lepas tu kita pergi ke Open with dan Notepad. Notepad ni kita buka balik yang kita punya file tu. Kan kita copy dah. Copy. And then kita bagi ke kita punya z.ai ni. Minta dia tolong buat lah. Okay, ni kita klik sini. V. Dia paste kita punya ni kan. So kita enter. So kita tengok dia hasilkan yang baru lah. So baru dia akan ubah semua sekali serentak lah. Okey, so Oh. kita tunggu. Okey, so kita tunggu saat. Kita bagi dia loading. So sama lah Puan. Kalau kata macam Puan ada nak ubah apa-apa, Puan kena bagi tahu sekali je kat dia apa yang nak ubah. Bagi tahu lagi apa nak ubah. Buat apa, nak ubah apa lagi 6, 7, 8, 9 ke apa kan. So bila kita Mhm. habaq sekali baru dia ubah sekali lah. Sebab tu kalau website ni dia umpama macam kita nak buat rumah lah. Bila kita nak bina rumah ataupun kita nak buat tukang rumah kan, kita nak bina rumah. Sebab tu kita kena plan dulu, kita nak ubah, kita nak tingkap berapa, kita nak bilik berapa, pintu berapa. Apa yang kita nak ubah apa, baru kita habaq kepada tukang kita serentak. Untuk nak Hmm. ubah tu sama macam kat Parus lah. Kalau Parus pun kalau orang nak ubah, nak alter baju,
mesti kita nak habaq dia siap-siap. Nak ubah pun habaq siap-siap list benda yang nak ubah baru kita akan buat sekali. Kalau Hmm. kita nak ubah satu per satu dia jadi susah kan. Ya, ya. Kadang-kadang boleh rosak pula kalau kita ubah banyak kali sangat. So Hmm. better kita habaq sekali and then dia akan terus buat lah. Uh, okay, so kita tunggu saat. Okay, berikut ialah tekstur lengkap. Saya telah pecahkan file kepada ni. Okay, so dia dah buat macam ni. Okay, so dia dah buat macam ni. Okay, so kita tunggu saat. So biasanya bila dia bagi dalam bentuk pecahan macam ni, saya akan bagi tahu bantu buat semua kod di atas menjadi satu kod. Jadi kita jadikan dia satu kod sebab kalau banyak-banyak susah. Okay, Hmm. HTML, CSS, Java, script yang lengkap dan sempurna. Okay, so kita bagi dia siap dulu. So bila dah siap nanti baru kita akan ambil kod lagi lah. Okay, so ini dia buat CSS saja. CSS ni susah lah kita nak edit tu. So kita tunggu saat. Okay. Alright. So nanti dia bila dah siap nanti bila dah siap semua website tu barulah kita akan upload balik masuk ke kita punya upload balik ke kita punya cPanel lah. Masuk ke cPanel balik. Okay, saat dia ambil masa sikit. Okay. Alright. JavaScript lagi. Okay. Saya pun tersilap juga. Mungkin daripada awal tadi kita boleh habaq siap-siap dekat atas tu. Kalau kita habaq siap-siap tadi tu dia terus buat lah. Dia tak ada lah. Dia buat dulu kita baru tanya kan. So macam tu lah. Okay, Tapi so kita kadang-kadang tunggu saat. tapi kadang-kadang Ha? kita buat macam ni baru kita ingat banyak kali kan. Macam Jack bagi tahu. Kadang-kadang silap, oh baru kita tahu step ni boleh lagi shortcut. Betul. Kita kalau boleh nak shortcut bagi lagi simple lah kan. Betul. Okay, so kita try tengok. Kita tengok hasil dah tengok. Kod ni kita padam tengok. Okey, saat ni yang ni dah siap dah ni tengok macam dah siap semua dah. Okey, saat kita tengok hasil dah. Ini bukan chat GPT kan? Yang ni kita guna Z.ai. Yang ni lagi bagus ya? Dia macam tu kita faham macam setiap AI dia ada kelebihan masing-masing tau. Macam untuk ChatGPT dia sesuai untuk idea. Oh. ChatGPT ni dia sesuai untuk idea. Kalau Hmm. macam Z.ai ni dia sesuai untuk coding. Oh, chat AI. Z.ai ni dia lebih bagus untuk coding lah. Ah, Hmm. So kita boleh try Z.ai lah. Lagi satu DeepSeek. DeepSeek pun kita boleh guna juga. Tapi boleh guna Z.ai ni saya tengok okey jugalah kan. Ah, okay. So kita tunggu saat. Dia masih loading lagi. Okay. 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 Masih loading lagi. Alright. Kita tengok semua tu dah. Macam betul dah. Kita nak tanya, nanti Okay. nanti ada link yang untuk ni dah yang kita nak buat create link tu. Kita nak share link tu. Ada Share link. ada tutorial yang yang mudah tak? Share link macam mana Puan? Macam kata kita cerita, lepas tu kita nak bagi link kita kat situ kan. Orang terus klik je. Link website lah Puan. Macam cerita yang link website tu saya duduk buat kat Trade tu memang jadi dah. Saya duduk buat bila saya kata layari Call Me Rose ni, tulis je Ha. terus dia biru dah. Betul dah, betul dah. Yang Ha. tu je. Yang tu jawapan, Macam yang tu je. kalau macam kata kita nak tulis-tulis cerita kita nak share tu macam tu saja. Kita tak payah buat macam create link tu tak payah dah. Tak payah dah. Okey. Tak payah dah. Tapi kiranya betul dah lah itu Puan. Maknanya betul dah Puan. Maknanya macam tu dah Puan. Maknanya sekarang ni Puan Puan dah lagi simple lah. Kalau ada customer yang nak tahu pasal produk Puan, Puan Ah, bagi tahu je. Puan bagi ya. link je, bagi alamat website tu je. Betul betul. Ah, so macam tu lah Puan. So lepas ni Puan, sambil duduk tengah loading lah kan. Sambil tengah Hmm? loading.
Okey, saya nak advice point sebab macam kita nak kena ingat balik, Hmm? objektif kita ialah bina aset digital. Ya, Maknanya kita nak bagi orang ingat aset digital puan sekarang ni ialah Colmiros ni ialah aset puan lah. So ya. kita nak bagi orang ingat puan punya Colmiros punya jenama ni tau. Colmiros punya Hmm. jenama ni. So bila dah ada ni, puan kena lah buat dekat puan punya kedai. Contohnya buat uh, banting. Uh, Colmiros. Yang ni saya tunjuk contoh lah kan. Tapi puan boleh Ya. buat lah. So makna puan buat lah bahan-bahan marketing. Macam puan punya banting, Bantu. brosur, business card, plastik. Semua benda-benda untuk marketing puan tau. Bila puan guna benda tu, puan dah siap semua benda tu, barulah brand puan akan jadi semakin nampak premium lah puan. Maknanya So sebelum betul so betul. sebelum ni puan tak ada lagi color branding. So sekarang ni puan dah ada lah branding puan. Sebab tu saya suruh puan guna dekat puannya thread, TikTok, Instagram, Facebook. Semua guna poster dan logo yang sama. So yang tu objektif dia puan. So sekarang ni puan kena ubah dekat puan punya TikTok semua. Puan kena bagi dia jadi standard, bagi sama. Barulah brand puan akan jadi makin betul lah maknanya. Okey. So yang ni saya tengok ini dia ambil masa sikit, dia ni sikit. Tapi macam tu lah. So okey Sat. Okey kita tengok contohnya macam yang ni banting, tapi kita boleh buat untuk ni lah. Ah, Bahan marketing, mockup, banting, brosur, business card, dan lain-lain. So baru dia akan buat, barulah brand Puan akan nampak lagi menarik lah. Okay, so kita tengok saat. Okay, so yang ni dia tengah loading. Okay, nampak dia macam kita tengok ni Jadi pening. recording. Dia pening. Okay, tapi tak apa dah. Okay, so maknanya dia sebab dia banyak sangat kod. So dia macam dia tak boleh nak. Hmm. Bukan banyak sebab saya tak bagi tahu suruh dia buat kod. So Oh. kita kena bagi tahu, bantu buat semua kod di atas. Jadi satu kod yang sempurna lah kan. So Hmm. baru betul ni sebab dia bagi CSS saja. So yang ni Ah. kita kena ambil kod ni, kita kena campur masuk ke kita punya kod yang asal. So susah lah. So Hmm. kita minta dia buat siap-siap satu. So tak apa, sementara dia loading, apa yang kita perlu buat, okey ni dia contoh lah kan, okey. So next, nanti bila dah siap nanti, kita pergi ke kita punya cPanel, lepas tu kita macam yang file yang kita nak buat tadi tu, yang ni kita kena delete dah kan. Ah. Yang mana yang sebelum yang ada ni, yang ni dengan yang ni, kita kena right click dan delete dah. Delete baru dia akan padam. Lepas tu next tu kita kena upload dan upload balik lah kita punya file yang kita buat tu. Contohnya macam ni, select, tepi ke desktop, pergi ke Comiros. Lepas tu kita upload kedua-dua ni. Masuk ke cPanel. Lepas tu baru dia akan update website baru puan lah. Okay. Tapi dia ni dia tak buat lagi lah sebab saya nak kena tunggu bagi Z.AI ni siap dulu. Nampak ni puan. Yang ni yang puan nak Oh, kena buat ni puan. cantik noh. Puan punya banting, puan punya logo, brochure, bag, semua ni. Ini berapa hex color dia tu, sir? Head color dia, head color dia, uh, tak nak. Okay, saya ni saya share dulu. Okay. Okay. So untuk head color tu, kita boleh cari, kita boleh tanya macam ni lah. Kita boleh bagi tahu. Okay. Bantu buat. Yang sebenar ni cantik pakai hex color ni. Betul. Hmm. Ah, di atas. Okay, ini contoh kan. Okay. So dia akan bagi tahu lah.
So dia Benar. akan bagi tahu primary, per what, soft, ni semua lah. Saya nak Ah, nak brand dekat saya punya tu, nak buat brand kit dekat Canva. Kat Canva pun kan. Okay, so Mm-mm. kita tengok. Warna ni dengan warna website sama kan? Sama ke no? Sama lebih kurang. Standard lah. Ah, tapi Puan, untuk yang ni nanti saya bagi kat Puan lah untuk hex color ni Puan sebab Ah, takut tersilap. Dia sebab boleh, for boleh, boleh. dia sebab hex color ni saya boleh bagi. Saya takut nanti Puan dapat yang ni dengan website tak sama tau. Yang dia sebab dia hex color branding ni kita kena satu je konsisten. Website dan semua benda tau. So Mm-mm. yang ni nanti saya bagi kat Puan lah. Baik, Nanti baik. saya bagi kat Puan. Okay. Okay, so so yang ni lah. So yang ni tengok dia tengah loading sat, tengok yang ni siap tak? Yang ni dia tengah loading lagi lah. So sama lah Puan, nanti bila dah siap loading, baru kita upload ke website kita. Ya. Okay Puan. So yang ni dia ambil masa sikit Puan. So nanti saya akan tolong upload dulu, nanti dah siap, nanti saya akan update kat Puan lah. Baik, baik, baik. Saya kena Okay. saya kena belajar ni, kena belajar marketing dengan Sir. Kita tengok nota-nota marketing. Data marketing insyaAllah Ah, Puan. ah. Itulah nanti uh, saya dah share kat Puan tadi tu Puan nampak kan? Tadi saya share kan. Okay, Nampak, salah. nampak. Nampak kan? Okay, saya punya ni. Oh, ni kat sini. Okay, Sat. Alright, okay. So, Dah, dah. Sir, kejap Sir, dah ada. customer saya sampai Sir. Okay, elok Puan. Elok Puan. Okay, so thank you Puan. Nanti apa-apa saya Ya, akan update kat sekejap. Puan balik. Sekejap, Sir, Sir. Ya. Kejap. Saya kata yang tu dia tengah loading kan? Ah, so Okey. tak apa. Nanti just upload je ke si panel. Saya suruh Ah, cakap, Sir, customer saya dah sampai. Saya kata dia 11 lebih. Oh, betul 11.30 dah. okay, okay. Okay Puan. Nanti saya Okey. upload kat Puan. Sir, terima Okay, kasih thank banyak you. nah. Okay, sama-sama Puan. Assalamualaikum Okey, baik. Puan. Waalaikumsalam. Okay, masih Puan. Bye-bye. Terima kasih, Sir. Sama. Sini, sini, sini.